satu lebih berbaloi, simpan 100 gram sekeping ataupun 10 gram 10 keping. Dalam video ini, saya akan kongsikan tips nak pilih item emas yang terbaik untuk tuan-puan jadikan sebagai simpanan. Boleh save dulu video ini untuk rujukan akan datang. Perkara pertama yang tuan-puan kena tahu adalah spread value emas 10 gram dan juga 100 gram ini berbeza. Spread value adalah selisih harga ataupun senang cerita profit margin, iaitu keuntungan yang syarikat emas ambil. Bila tuan-puan mahu jual emas ini di public gold, spreadnya hanyalah 6 hingga 9% sahaja. Semakin besar item emas tersebut, semakin kecil spread value. Ini bermaksud, lagi untunglah kita. Jadi, jika anda nak maksimumkan keuntungan, pilihlah item yang besar iaitu 100 gram untuk dijadikan sebagai simpanan. Tapi, bukan itu sahaja. Kita kena ambil tahu yang kedua, iaitu objektif simpanan kita. Kalau kita nak mudah jual untuk digunakan sikit-sikit pada masa hadapan, lebih sesuai untuk kumpul 10 gram kecil-kecil seperti ini. Nilai 10 gram seperti ini hampir mencecah RM5,000. 100 gram ini pula bernilai sekitar RM49,000. Jadi, bila anda nak jual, anda akan dapat terus sekitar RM45,000 berbanding dengan 10 gram ini RM4,500. Sekarang dah faham kan? Boleh like video ini tanda anda faham. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat dan jemput follow saya untuk info lanjut tentang emas.